Jom jaman sikit. Lepas dah minum air kelapa tadi, kita main pula ATV. ATV ni pun ada dekat Pantai Minyak Beku tau. Siapa yang minat aktiviti lasak tu, sesuai sangat datang sini. First kali korang boleh naik ATV ni. Tapi korang pastikan korang tak takut lah, sebab yelah akan lalu jalan yang tak rata, bucit, lepas tu batu-batu. Kalau yang jenis penakut macam adik Jamal ni, duduk belakang je lah. Tu pun dah terjerit-jerit weh. Macam mana lah kan. Minta maaf lah ya akak yang bawa ni. Kita memang takut. Tapi kita bolehlah juga placing-placing bawa kan kat atas bukit tu, sebab dia akan berhenti sekejap untuk korang OOTD ke, nak ambil momen-momen best ke, sebab dari atas bukit ni nampak hampir keseluruhan Pantai Minyak Beku tu. Memang sangat-sangat best tau view dia. Tengoklah tu, ini view waktu nak turun. Sangat-sangat cantik. Oh, tapi korang sebelum naik ATV ni akan diberikan penerangan. So, korang kalau yang first time nak try kan, boleh je. Ataupun tak berani juga, duduk je lah belakang macam adik Jamal ni, record je dari belakang. Pun cantik juga dia punya view. So, korang kalau lah korang nak main ATV ni, jangan lupa tau datang Pantai Minyak Beku Batu Pahat. Okay, bye!